lupa nak cakap. Aku nak ucapkan tahniah kepada parti PN. Tuhan Arun. Namun, ada orang tanya awak gua. Ayang, kalaulah kerajaan Madani ni jatuh, apakah Sabah masih nak ikut Anwar Ibrahim? Jawablah. Saya ikut lah. Nampak? Hampa pun Pakatan Harapan menang satu kursi. Kan? PAS pun menang satu kursi. Kalau kata kerajaan Madani hari ni hang duk gilat siang malam tu lah. Kan? Namun tumbang. Dia takkan sokong Anwar Ibrahim walaupun berguling di jalanan. Kerajaan tak bagus. Hang tak pandai merintah. Kenapa ringgit jatuh? Sebab hang tak pandai merintah. Saya menang hari ni. Esok minyak turun. Tak ada. Sabah takkan ikut kau. Sabah akan ikut siapa saja akan menjadi kerajaan. Hashtag pergi WhatsApp. Namun hidup bukan mudah hati Demokrat. Namun perjuangan kami ada sikit lagi. Bukan 3 kali Jumaat. Sikit lagi. PRU 16. Anwar Ibrahim tumbang. Hampa tumbang. Maka Sabah akan bersama kami. Kalau GRS tak nak bersama kami, warisan masih ada lagi. I love you all. Ni kan? Bodoh orang lain boleh lah. Kan? Bukan semua rakyat Malaysia bodoh macam apa.